Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Monkey sekali lagi untuk anda. Okay. Guys, hari ni kita nak bagi banyak sikit. Kita nak bagi banyak untuk peminat-peminat low rider ST. Kita bagi setuju sebab kenapa kena beli low rider ST yang chrome trim ni. Nombor satu guys, tak lain tak bukan low rider ST chrome trim ni memang orang yang daring dia pakai guys. Dia memang rare. Jadi kalau anda nak stand out, anda pakai warna chrome. Ramai sangat yang pakai warna hitam. Motor pun dah nampak macam sama guys. So yang ni kalau anda nak stand out pada semua crowd low rider ST, pakai yang chrome. Nombor 2 guys, enjin yang sama dengan low rider ST berwarna hitam tu 117 cubic inch bersama dengan 1923cc. Tapi jangan lupa high output. Nombor 3, 114 horsepower dan juga torque dia 173 Nm of torque. Nombor 4, ketinggian dia 715mm guys. Tak adalah tinggi sangat, ok, just nice. Dan dia punya foot pad ni mid foot pad, sungam. Nombor 5, fuel ekonomi dia 5.5 liter per 100 km. Nombor 6, exhaust dia 2-in-1 exhaust, better for performance. Nombor 7, upside down fork, memang mantap guys. Macam lu minat tak dengan motor low rider ST yang berwarna chrome ni? Kalau minat, DM Monkey.